Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan ulang kaji pantas kita. Hari ini, kita ada satu misi epik iaitu nak takluk nombor-nombor gergasi dan bina keyakinan mutlak korang untuk peperiksaan nanti. Kita akan selami topik pertama, matematik tahun 6, iaitu nombor dan operasi. Sesi ni memang direka khas untuk buktikan yang nombor berjuta-juta ni sebenarnya bukan benda yang nak ditakutkan pun. Kalau korang tahu rahsianya, memang kacang je nak kuasai. Jom kita mula. Okey, ini peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita mula dengan cara nak sebut dan kenal nombor juta. Lepas tu, kita bongkar rahsia pola nombor. Ketiga, kita dalami kaitan antara pecahan dan perpuluhan. Dan akhir sekali, operasi asas dan bergabung. Senang kan? Jom jalan. Masuk ke bahagian pertama. 1. Sebut dan kenal nombor juta. Kita nak baca nombor besar ni dengan penuh yakin. Korang tengok nombor ni, nampak panjang kan? Tapi rahsia nombor 1, jangan panik bila nampak deretan digit yang banyak. Nombor gergasi macam 6, 9, 3, 1, sifar 6 sifar ni sebenarnya ibarat blok-blok Lego kecil je. Trik dia, korang asingkan digit ni ikut kumpulan nilai tempat. Sebut nombor kat depan sekali sebagai juta, lepas tu baca kumpulan ribu dan sebut je baki yang tinggal kat belakang tu. Jadi dia akan bunyi macam ni. 6,931,060. Nampak? Sangat logik bila kita pecahkan dia. Sekarang kita cuba ujian yang lagi mencabar. Ini kira tahap master dalam silibus korang. Banyak betul sifar dia kan? Tapi relax, pakai trik blok Lego tadi, kita pecahkan dan kita akan sebut macam ni. 10 juta, 10,000, 10. Serius kalau korang boleh baca nombor ni tanpa tersasul, memang tak ada nombor lain dalam buku teks tahun 6 tu yang boleh buat korang goyah. Beralih ke bahagian 2. Memahami pola nombor, menemui peraturan tersembunyi. Nak faham pola nombor ni, korang kena fikir macam seorang detektif. Kita nak cari peraturan rahsia yang buatkan nombor tu berubah. Jom tengok tertib naik dulu, di mana nilai tu makin besar. Contohnya, pola tambah sejuta-juta. Dari angka 2,390,625, tiba-tiba dia melompat ke 7 juta. Digit kat belakang tu relax je, tak berubah. Cuma nilai juta kat depan tu yang bertambah satu-satu. Lepas tu kita ada pola darab 22. Daripada 20 jadi 40, 80 dan menderu naik sampai 1280. Konsepnya, operasi tambah dan darab akan sentiasa kembangkan saiz nombor tu dengan pantas. Tapi macam mana pula kalau nilainya makin susut? Inilah tertib menurun. Bila nampak nombor makin kecil, ingat je, ni mesti kes operasi tolak atau bahagi. Contohnya pola tolak 55. Nombor sejuta lebih ni menyusut sikit-sikit, turun kepada 1,420,660. Menyusut dengan perlahan kan? Tapi cuba tengok apa jadi bila kita bahagi 10-10. Daripada angka besar sejuta lebih, sifar dia kena potong satu persatu secara berterusan. Akhirnya dia mengecil teruk, jadi 155 je. Kesan operasi bahagi ni memang sangat dramatik. Okey, masuk ke bahagian 3, perkaitan pecahan dan perpuluhan. Anggap je bahagian ni sebagai nota rujukan pantas juta korang. Okey, tarik nafas kejap sebab kita nak bongkar konsep yang paling crucial sekali. Rahsia besar dia, pecahan, perpuluhan dan nombor bulat ni sebenarnya nilai yang sebiji sama. Cuma dorang pakai baju yang berbeza. Kalau korang kuasai pertukaran ni, korang boleh mengira laju macam kilat. Korang selalu dengar kan kat berita orang sebut setengah juta ringgit. Kenapa diorang tak sebut 500,000 je? Sebabnya, setengah juta atau 1/2 juta memang bermaksud sifar perpuluhan 5 juta iaitu 500,000. Sama juga macam 1/4 juta. Ia bernilai sifar perpuluhan 25 juta atau 250,000. 3 nilai asas dalam jadual ni korang mesti hafal dan simpan kemas-kemas dalam kepala. Seterusnya, kita tengok pecahan per 5 dan per 10. Menghafal ni ibarat korang bawa masuk kod cheat dalam Dewan Periksa nanti. Percayalah. Tengok baris pertama tu, 1/5 juta adalah sama dengan sifar perpuluhan 2 juta atau 200,000. Yang per 10 pula memang super senang. 1/10 juta tu ialah 100,000 atau sifar perpuluhan 1 juta. Jadi logiknya, kalau 3/10 juta, mestilah 300,000 atau sifar perpuluhan 3 juta kan? Kaitannya sangat direct. Okey, sekarang kita jumpa pecahan per 8. Jujurnya, ramai student yang cuak bila nampak per 8 ni sebab nampak macam susah sikit. Tapi tak payah risau, kunci utama dia, hafal satu benda je, iaitu 1/8 juta nilainya sentiasa 125,000. Bila korang dah kunci nilai 125,000 ni kat otak, pecahan lain tu cuma darab je. Nak 3/8 juta, darab je dengan 3. Dapatlah 375,000.
Kalau 5/8 juta, nilainya 625,000. Betapa mudahnya bila kita tahu asas dia kan? Macam mana pula kalau nombor kita tu besar gila, lebih dari 1,000,000? Pecahan bercampur ni sebenarnya sangat mudah nak ditukar jadi nombor bulat 7 digit. Contoh, 1/2 juta. Korang letak je nombor 1 kat depan, lepas tu tambah nilai setengah juta kat belakang, jadilah 1.5 juta atau 1,500,000. Benda yang sama untuk 2, 3/5 juta. Dia terus jadi 2.6 juta, iaitu 2,600,000. Caranya, pecahkan nombor bulat dan pecahan secara mental, lepas tu cantum balik. Senang kan? Jadi, persoalan cepu mas sekarang, macam mana kalau kita gabungkan semua benda yang kita dah belajar tadi dalam satu soalan? Teori tu memang bagus untuk difahami, tapi tak guna kalau tak praktis. Jom kita bawa semua tools yang korang baru belajar ni dan cuba selesaikan masalah sebenar. Ini bawa kita ke bahagian terakhir. Bahagian 4, operasi asas dan bergabung. Jom kita uji kemahiran korang. Boleh kata, ini cabaran final boss lah untuk silibus ni. Dia gabung semua daripada tambah sehinggalah pecahan. Kita tengok contoh 1. Kita nak tambah 1,250,621 dengan 2.5 juta. Peraturan emas dia, kalau rasa keliru atau serabut, tukar je semua nombor tu jadi nombor bulat dulu. Langkah pertama, tukar 2.5 juta tu jadi 2,500,000. Lepas tu, susun elok-elok dalam bentuk lazim. Pastikan nilai tempat sifar tu sebaris tegak. Kemudian, barulah tambah macam biasa dan kita dapat jawapan 3,750,621. Safe and steady, tak ada pening-pening. Jom kita naikkan sikit cabaran dengan contoh 2. Ada penambahan 3 bahagian yang campur aduk nombor bulat, perpuluhan dengan pecahan. Mula-mula, tukar 3.15 juta jadi 3,150,000. Lepas tu, tengok 3/4 juta tu. Memandangkan korang dah ingat nota rujukan pantas tadi, korang akan terus tahu nilainya ialah 750,000. Tak payah nak picit kalkulator atau kira kat kertas sebatak. Susun 3-3 dalam bentuk lazim, tambah dan zap. Korang terus dapat 5,400,000. Bayangkan berapa minit korang dah jimat bila hafal sifir pecahan tu. Okey, ambil nafas dalam-dalam. Ini ujian paling hardcore. Operasi bergabung 1.4 juta darab dengan 6, tolak 5, 1/10 juta. Soalan ni memang menguji tahap ketahanan mental korang sebab ada darab, tolak, perpuluhan dan pecahan bercampur sekaligus. Bunyi macam susah gila kan? Tapi relax, ada 2 cara korang boleh selesaikan soalan macam ni. Jom saya tunjuk. Ini cara 1, kita tukar semua jadi nombor bulat. Cara ni memang old school, sikit panjang tapi dijamin selamat. Mula-mula, jadikan 1.4 juta tu kepada 1,400,000. Kemudian, kita darab 6, dapatlah 8,400,000. Seterusnya, kita bedah pecahan 5 1/10 juta tu dan tukar jadi 5,100,000. Terakhir, buat operasi tolak macam biasa dan korang akan dapat jawapan yang tepat, 3,300,000. Cara ni sangat okey asalkan korang susun nombor sifar tu lurus-lurus. Tapi untuk korang yang nak laju dan jimat masa kat Dewan Peperiksaan nanti, ada satu alternatif lain. Ini cara 2, cara pro. Kita selesaikan semua ni dalam bentuk perpuluhan. Darab terus 1.4 dengan 6, terus zap, dapat 8.4 juta. Pecahan 5 1/10 juta tu pula, kita tukar je jadi perpuluhan 5.1 juta. Sekarang, persamaan tu dah jadi sangat simple. 8.4 juta tolak 5.1 juta. Jawapannya, terus dapat 3.3 juta. Dua-dua cara ni betul, tapi korang nampak kan macam mana cara 2 tu jauh lebih laju dan kemas? Ingat je benda ni. 10 juta memang kedengaran macam nombor yang sangat menakutkan. Tapi, bila kita faham asas dia, ia cuma tentang macam mana kita susun nilai tempat. Inilah secret sauce untuk topik kali ni. Nak master matematik, terutamanya nombor-nombor besar ni, kita cuma perlu pecahkan nombor panjang tu jadi blok-blok kecil. Macam cantum kepingan puzzle je. Sebelum kita akhiri sesi penerangan hari ni, saya nak tanya satu soalan. Adakah korang dah betul-betul bersedia nak takluk exam lepas ni? Dengan semua trik kenal pola, nota cheat sheet pecahan dan pelbagai jalan pintas operasi bergabung tadi, saya yakin korang dah cukup bertenaga dan bersiap sedia 100%. Jangan lupa buat latihan sentiasa dan bila masuk Dewan Peperiksaan nanti, pagi dominasi kertas matematik itu. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa dengan sesi penerangan ulang kaji kita hari ini. Teruskan usaha dan all the best untuk korang semua.